Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya ialah Muhammad Adam Haris bin Muhammad Rizwan dari kelas DSC 2B. Nombor metrik saya ialah 10 DSC 25F 1011. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afiq bin Abdul Halim. Nombor metrik 10 DSC 25F 1010. Hai, nama saya Faris Wafi bin Azam. Nombor metrik 10 DSC 25F 1012. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Ikhwan Shah bin Abdul Rahman. Nombor metrik 10 DSC 25F 1053. Okey, jadi saya akan menerangkan tentang isu-isu yang berlaku dalam soalan yang dikaji. Okey, yang pertama, adakah pengambilan semula kenderaan bermotor oleh Bright Finance pada 20 Oktober 2025 adalah sah di sisi undang-undang? Yang kedua, adakah Bright Finance mematuhi tempoh notis statutory mandatory di bawah Seksyen 16 Akta Sewa Beli 1967 sebelum mengambil semula kenderaan tersebut? Yang ketiga, adakah Farid sebagai penyewa diberikan peluang yang mencukupi untuk membaiki kecuaiannya seperti yang dikehendaki oleh undang-undang? Yang keempat, apakah hak dan remedi undang-undang yang tersedia untuk Farid berikutan pengambilan semula yang didakwa tidak sah? Dan yang terakhir, apakah pilihan yang ada pada Farid sama ada untuk mendapatkan semula kenderaan atau menuntut ganti rugi daripada syarikat kewangan? Baiklah, mari kita tengok seksyen pertama iaitu seksyen 16.1 menghadkan kuasa pemilik untuk mengambil semula barang-barang. Ia dikatakan begitu bahawa pengambilan semula hanya boleh dilakukan jika penyewa telah melakukan dua kecuaian bayaran berturut-turut. Jumlah bayaran yang dibuat tidak melebihi 70% daripada harga tunai dan pemilik telah mengambil notis bertulis dalam borang yang ditetapkan dalam jadual keempat akta tersebut. Tempoh yang dikenakan dalam notis untuk membaiki kecuaian mestilah tidak kurang daripada 21 hari selepas penyampaian notis. Peruntukan ini bertujuan memberi penyewa peluang terakhir untuk menyelesaikan tunggakan dan mengelakkan pengambilan semula. Seterusnya kita akan tengok seksyen kedua iaitu seksyen 17.1 Akta Sewa Beli 1967. Seksyen 17.1 ini memberi perlindungan kepada penyewa selepas mengambil semula berlaku. Ia menetapkan bahawa setelah pemilik mengambil pemilikan barang tersebut, pemilik tidak boleh menjual, melupus ataupun melepaskan milikan barang-barang tersebut tanpa kebenaran bertulis dari penyewa. Sekatan ini terpakai sehingga selepas tamat tempoh 21 hari dari tarikh pemilik menyampaikan notis yang dirujuk dalam seksyen 16.3. Tempoh ini membolehkan penyewa mempertimbangkan pilihan-pilihannya seperti memulihkan semula perjanjian ataupun menembus barang-barang tersebut. Okey, seksyen yang terakhir iaitu seksyen 18.1A Akta Sewa Beli 1967. Seksyen ini menetapkan hak-hak penyewa selepas barang-barang diambil semula. Di bawah seksyen ini, penyewa boleh dalam tempoh 21 hari menerima notis jadual kelima, memberi notis bertulis kepada pemilik untuk sama ada memerlukan pemilik menyerah semula barang yang diambil kepada penyewa ataupun memerlukan pemilik menjual barang tersebut kepada mana-mana orang yang dikenalkan oleh penyewa yang bersedia membeli barang tersebut secara tunai pada harga tidak kurang dari nilai anggaran yang dinyatakan oleh notis jadual kelima. Peruntukan ini memberi
kuasa kepada penyewa untuk mengambil langkah aktif sama ada mendapatkan semula kenderaan ataupun memastikan ia dijual pada harga terbaik, melindunginya daripada pelupusan nilai rendah oleh pemiliknya. Okey, seterusnya saya akan terangkan tentang legal justification based on law cases. Kes di sini Pang Brothers Motors Sendirian Berhad v. Lee Ai Seng 1978. Sebuah kereta telah diambil oleh responden di bawah perjanjian sewa beli dengan perayu. Responden gagal membayar ansuran yang perlu dibayar. Perayu kemudiannya mengeluarkan notis di bawah Seksyen 16-1 Akta Sewa Beli 1967 menyatakan hasratnya untuk mengambil semula kenderaan tersebut. Pengambilan semula dilakukan sebelum tamat tempoh notis 21 hari. Keputusan mahkamah memutuskan bahawa Seksyen 16 dengan jelas menyatakan bahawa tempoh sebelum pengambilan semula boleh dilakukan mestilah tidak kurang daripada 21 hari selepas penyampaian notis. Dalam kes ini, pengambilan semula dilakukan sebelum tamat tempoh 21 hari. Oleh itu, mahkamah mengisytiharkan bahawa pengambilan semula yang dilakukan sebelum tamat tempoh notis 21 hari adalah tidak sah dan terbatal di sisi undang-undang. Kes ini menetapkan prinsip bahawa pematuhan ketat terhadap tempoh notis statutory adalah mandatory dan sebarang pengambilan semula yang dilakukan terlalu awal adalah tidak sah. Nasihat untuk Farid. Hak untuk menerima notis yang sah di bawah Seksyen 16 Subseksyen 1 Akta Sewa Beli 1967. Farid berhak untuk menerima notis jadual keempat yang sah daripada Bright Finance. Notis tersebut mesti memberinya tempoh tidak kurang daripada 21 hari untuk menyelesaikan tunggakan yang tertunggak dan mengelakkan pengambilan semula. Hak untuk mencabar pengambilan semula yang tidak sah memandangkan notis dikeluarkan pada 10 Oktober 2025 dan pengambilan semula berlaku pada 20 Oktober 2025. Hanya 10 hari selepas penyampaian notis, hak Farid untuk tempoh 21 hari penuh bagi membaiki kecuaiannya telah dicabuli. Pengambilan semula ini adalah pramatang dan tidak sah. Kes Pang Brothers Motors SDN BHD v. Lee Ai Seng secara langsung menyokong kedudukan Farid, menetapkan bahawa pengambilan semula sebelum tamat tempoh notis iaitu pada 21 hari adalah terbatal. Hak untuk memulihkan semula perjanjian walaupun selepas pengambilan semula, Seksyen 18 Subseksyen 1 Sub A dibaca bersama Seksyen 19 Akta memberi Farid hak dalam masa tempoh 21 hari selepas menerima notis jadual kelima untuk membayar semua tunggakan dan kos serta memerlukan Bright Finance memulangkan kenderaan tersebut. Perjanjian tersebut kemudiannya akan dianggap seolah-olah kecuaian tidak pernah berlaku. Remedies pula, tuntutan ganti rugi untuk pengambilan semula yang salah. Farid boleh mengambil tindakan undang-undang terhadap Bright Finance kerana pengambilan semula yang tidak sah. Dia boleh menuntut ganti rugi bagi sebarang kerugian atau kesusahan yang disebabkan oleh rampasan pramatang kenderaan tersebut. Permohonan untuk membatalkan pengambilan semula, Farid boleh memfailkan permohonan di mahkamah iaitu Mahkamah Magistrate untuk mengisytiharkan pengambilan semula itu terbatal dan mendapatkan perintah untuk pengambilan kenderaan tersebut. Mahkamah mempunyai kuasa di bawah Seksyen 42 Akta untuk memerintah penyerahan barang-barang yang ditahan secara tidak sah.
Okey, jadi saya akan menerangkan pula tentang remedis yang ada dalam kes ini. Okay, yang pertama, Farid boleh memulihkan semula perjanjian dan mendapatkan semula kenderaan. Sebagai remedi yang lebih praktikal, Farid masih boleh menggunakan haknya di bawah Seksyen 18 dan 19 dalam Akta Jual Beli 1967. Dia harus menunggu notis jadual kelima, iaitu mesti disampaikan dalam tempoh 21 hari selepas pengambilan semula, dan kemudiannya dalam tempoh 21 hari selepas menerimanya, dia perlu membayar tunggakan yang tertunggak serta kos pengambilan semula dan penyimpanan yang munasabah untuk mendapatkan semula kenderaannya. Yang kedua, Farid juga boleh melakukan kesalahan. Penggunaan ejen pengambilan semula tanpa permit yang sah adalah suatu kesalahan di bawah Seksyen 17A Akta Jual Beli 1967. Farid boleh membuat laporan kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN yang mentadbir akta ini terhadap syarikat kewangan dan ejen pengambil semula kerana bertindak tanpa permit. Okey, saya akan memberikan sebuah rumusan. Okey, jadi penyewa mempunyai hak untuk memulihkan perjanjian yang dilindungi walaupun selepas pengambilan semula. Okey, di bawah Seksyen 18, Subseksyen 1A dan 19 dalam Akta Jual Beli 1997, penyewa yang barangnya telah diambil semula boleh dalam tempoh 21 hari selepas menerima notis jadual kelima membayar semua tunggakan dan kos serta menuntut pengulangan barangan tersebut. Hak ini tidak hilang hanya kerana pengambilan semula awal adalah tidak sah. Kesimpulan yang dapat kita ambil di sini ialah daripada kes Pang Berada Motor Sendirian Berhad versus Lee Ang Seng tahun 1978, 1MLJ 179. Dengan secara langsungnya terpakai di Mahkamah Tinggi. Mahkamah Tinggi dengan tegasnya menetapkan bahawa pengambilan semula yang dilakukan sebelum tempoh notis 21 hari tamat adalah tidak sah. Situasi Faris tepat menyerupai kes ini kerana pengambilan semula berlaku hanya 10 hari selepas notis disampaikan. So, untuk kesimpulannya, pengambilan semula yang tidak sah memberi remedi sivil. Apabila pengguna mengambil semula barang melanggar Seksyen 16, penyewa boleh menuntut rugi, dan pengambilan semula yang salah boleh memohon kepada Mahkamah Magistrate di bawah Seksyen 42 atau untuk mendapatkan perintah menyerahkan barang yang ditahan secara tidak sah. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Untuk kesimpulannya, Farid mempunyai alasan perundangan yang kukuh untuk mencabar pengambilan semula. Berdasarkan akta, notis dikeluarkan pada 10 Oktober 2025. Pengambilan semula iaitu pada 20 Oktober 2025 yang di mana mempunyai 10 hari sahaja. Bright Finance SDM PhD jelas melanggar Seksyen 16 Subseksyen 1 Akta. Farid berhak untuk mendapatkan semula kenderaannya, menuntut ganti rugi dan melaporkan kesalahan tersebut. Dia harus bertindak segera dalam tempoh 21 hari yang disediakan oleh Seksyen 18 dan 19 untuk memelihara haknya.